soal bergaduh tentang harta pusaka ni bukan sekarang je. Dari dulu-dulu lagi dah ada. Betul, saya setuju. Ada tu dikaitkan lah dengan masa mak ayah ada tak nak jaga. Tapi bila bab harta pusaka laju je. Tapi yang sebenarnya memang boleh dikaitkan ke? Dia sebenarnya benda ni bukan masalah jaga. Tapi saya setujulah sebenarnya dia bukan masalah jaga ataupun tak. Dia sebab kita ni sebagai hamba manusia, sebagai hamba Allah ni memang diuji. Dan ada Allah cerita dalam ayat Quran tu, Allah uji kita berkenaan dengan harta, uji kita berkenaan dengan anak-anak, macam-macam lah. Jadi sebenarnya kita hamba ni memang diuji. Cuma sama ada kita boleh tak selesai ataupun atasi masalah ni ataupun tak. Jadi itu sebenarnya. Sebab masing-masing ada ujian. Ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan benda lain. Setengah orang dia tak gaduh pun buat harta, tapi dia masalah dekat mungkin hubungan keluarga. Dia macam tu. Tapi memang kita ni akan diuji je. Jangan risau, memang akan diuji sampai bila-bila.